التي قد ادعاها الشيطان بواسطة مدعي النبوة. Ini dakwaan ini yang telah dibawa oleh orang-orang yang terdahulu, yang mana mereka ini yang adalah syaitan yang mendakwa sebagai seorang nabi. إذا أردتم من الناس أن يتبعونكم Jadi kalau kamu ingin orang mengikut kepada kamu, قولوا لهم هذا محمد متشدد. katakanlah Muhammad ini orangnya keras. لكن يتبعونها Ikutlah kami. خلاص اتركوا الصلاة لا بأس، ما في مشكلة. Tinggalkan solat, tak menjadi masalah. والله أوحى إلينا بأن لا زكاة. Allah wahyukan kepada kami tidak ada ومن perlu أراد berzakat. أن يستمتع بمن شاء من النساء فليستمتع، ليس بزنا إذا كانت راضية وهو راضي. Siapa yang ingin melakukan hubungan dengan orang perempuan dan dia redha dan kamu juga redha, ini yang satu bukan perkara yang zina. ومن أراد أن يشرب الخمر فلا يضر الناس ولكن يشربها لوحده فلا بأس. Dan لا يضر أحد. siapa yang ingin minum arak, janganlah sampai memudaratkan kepada orang lain, minumlah seorang-seorang. وهكذا فتن الناس. Begitulah manusia terfitnah. دعوة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة نفسها هذه. Begitu juga seruan Musailamah Kadzdzab yang mendakwa sebagai seorang nabi, sama saja. ودعوة الأسود العنسي الذي ادعى النبوة نفسها هذه. Seruan Aswad Al-Ansi yang mendakwa seorang nabi, sama juga. ودعوة طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة نفسها هذه. Tulaiha Al-Asadis juga sama seruannya. ودعوة سجاح هذه المرأة التي ادعت النبوة كذلك نفسها هذه. Begitu juga Sajjah, perempuan juga yang mendakwa seorang nabi, begitu juga seruannya. فجميعهم يدعون إلى الإعوجاج عن أمر الله والانغماس في الشهوات. Semuanya mengajak kepada bengkok daripada jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam syahwat. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ومسك الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق فبعث له خالد بن الوليد سيف الله المسلول. Lalu setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilantik Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar menghantar Sayyidina Khalid Al-Walid. فقاتله سيدنا خالد قتالا شديدا. Lalu Sayyidina Khalid memerangi mereka dan membunuh mereka dengan pembunuhan yang begitu dahsyat sekali. حتى هرب من قبيلة بني أسد. Sehingga dia keluar lari daripada kabilahnya. فترك ماله وترك زوجته وترك أولاده ولحق بشام. Lalu dia tinggalkan hartanya, anaknya, istrinya dan dia pergi ke Syam. وانقطعت أخباره فاختفى. Dan terputus berita tentangnya dan dia bersembunyi. ولا يدرى أمات أم قتل أم مات. Lalu tidak tahu sama ada dia dibunuh atau apa yang berlaku kepadanya. وخملت فتنته. Dan juga hilanglah, terpadamlah وعاد fitnahnya. الصحابة إلى قبيلة بني أسد.